Ada keheningan di antara kau dan dia. Bukan keheningan yang selesa, yang lahir dari keakraban. Ini adalah keheningan yang berat, yang memekakkan, seperti vakum yang menyedut semua udara dari bilik. Kau cuba bercakap. Suara kau terasa janggal, hilang ditelan ruang kosong di antara kalian. Kata-kata kau tergantung di udara, tidak disambut, lalu jatuh ke lantai seperti kaca pecah. Dia di sana, tetapi sebenarnya tidak. Jasadnya ada, tapi rohnya telah lama pergi. Kau sedang duduk berhadapan dengan sebuah cengkerang kosong. Sebuah gemah dari seseorang yang pernah kau kenali. Ini bukan berlaku dalam sekelip mata. Ia adalah kematian yang perlahan. Kematian rasa hormat. Dan sebelum cinta itu mati, rasa hormat akan pergi dahulu, meninggalkan jejak-jejak yang hanya boleh dibaca oleh mereka yang berani melihat. Tubuh tidak menipu. Apabila hati sudah tawar, ia akan menghantar isyarat-isyarat halus yang menjerit lebih kuat daripada sebarang laungan. Ini adalah bahasa badan tersembunyi yang memberitahu kau dia sudah bersedia untuk pergi. Tanda pertama dan yang paling menyakitkan, mata yang kosong. Dia tidak lagi melihat kau, dia melihat melalui kau, seolah-olah kau adalah tingkap ke sesuatu yang lebih menarik. Di kejauhan, pandangannya tidak lagi singgah pada wajah kau. Ia melayang ke atas bahu kau, ke telefonnya, ke dinding. Kau telah menjadi sebahagian daripada perabot di dalam bilik hidupnya, berguna, tetapi tidak lagi dilihat. Ini bukan kealpaan. Ini adalah pilihan. Otak kita secara semula jadi tertarik kepada apa yang kita hargai. Apabila pandangannya tidak lagi tertumpu pada kau, itu adalah pengisytiharan senyap. Kau tidak lagi menjadi keutamaannya. Tanda kedua, sentuhan yang teragak-agak. Dulu, sentuhannya adalah sauh yang menenangkan kau. Sekarang, ia terasa seperti kewajipan, atau lebih teruk, satu kesilapan. Sentuhan di bahu terlalu singkat, pelukan terasa longgar dan tidak mesra. Kulit bertemu kulit, tetapi ada jurang berais di antaranya. Seolah-olah tubuhnya menolak tubuh kau secara naluri. Ini adalah psikologi sentuhan. Sentuhan yang ikhlas melepaskan oksitosin, hormon ikatan. Apabila sentuhan menjadi dingin dan mekanikal, badan mereka sedang memberitahu kau bahawa kilang hormon itu telah ditutup. Tanda ketiga, jarak fizikal yang semakin jauh. Perhatikan bagaimana dia meletakkan dirinya dalam satu ruang. Adakah dia secara tidak sedar mencipta penghadang di antara kalian? Dia akan duduk di hujung sofa yang lain. Dia akan berjalan beberapa langkah di hadapan kau. Di atas katil, jurang di antara kalian terasa seperti sebuah ngarai yang tidak dapat diseberangi. Ini adalah proxemics, kajian tentang ruang peribadi. Apabila kita menghormati dan menyukai seseorang, kita secara semula jadi merapatkan jurang. Apabila rasa hormat itu pudar, badan kita akan menuntut semula wilayahnya, membina tembok yang tidak dapat dilihat. Tanda keempat, senyuman palsu. Kau kenal senyuman yang sebenar, yang sampai ke mata, yang membuat sudut matanya berkedut. Dan kau juga kenal yang ini, senyuman yang tidak sampai ke mata. Otot di mulutnya mengikut arahan, tetapi matanya menceritakan kisah yang berbeza. Kisah tentang ketidaksabaran, kedinginan, atau rasa kasihan. Ini dipanggil senyuman Duchenne. Untuk senyuman Tulen yang palsu pula hanyalah topeng sosial, satu isyarat yang dipelajari untuk menamatkan interaksi atau menyembunyikan perasaan sebenar. Hormat tidak memerlukan topeng. Tanda kelima, telefon menjadi perisai. Perhatikan bagaimana telefonnya muncul setiap kali ada potensi untuk keintiman atau perbualan yang mendalam. Ia bukan lagi alat komunikasi. Ia adalah benteng scroll tanpa henti, mesej yang penting, video yang mesti ditonton. Semuanya adalah helah untuk mengelak. Mengelak daripada pandangan kau, mengelak daripada kehadiran kau, mengelak daripada kebenaran. Apabila seseorang lebih rela melarikan diri ke dunia digital yang palsu daripada berhadapan dengan realiti bersama kau, rasa hormat mereka terhadap hubungan itu telah rosak teruk. Mereka tidak lagi menghormati masa dan emosi kau. Bayangkan kisah Aira dan Ben. Mereka telah bersama selama 5 tahun.
Pada mulanya, semuanya indah. Ben akan memandangnya seolah-olah dia adalah satu-satunya orang di dunia. Tetapi, sejak beberapa bulan kebelakangan ini, Aira mula merasakan kedinginan itu. Ia bermula dengan perkara-perkara kecil. Pandangan Ben akan melayang semasa Aira bercerita tentang harinya. Kemudian, sentuhannya, sebuah kucupan di dahi sebelum tidur kini, terasa seperti satu tugas dalam senarai sema. Tangannya tidak lagi mencari tangan Aira semasa mereka berjalan. Aira cuba menafikannya. Dia cuma penat, bisiknya pada diri sendiri. Kerja dia teruk. Dia mencipta 1001 alasan untuk realiti yang menusuk kalbu yang enggan diakuinya. Tanda ke-6 muncul tanpa amaran, nafas yang berat. Setiap kali Aira cuba memulakan perbualan yang serius atau hanya berkongsi sesuatu yang menggembirakannya, dia akan mendengar bunyi itu, hembusan nafas yang pendek dan penuh kekecewaan. Ia adalah bunyi seseorang yang sedang menanggung beban. Dan Aira mula sedar beban itu adalah dirinya. Hembusan nafas ini adalah tanda tidak hormat yang sangat mendalam. Ia secara tidak langsung berkata, "Kau membosankan aku. Kau menyusahkan aku. Aku lebih suka berada di tempat lain." Kemuncaknya tiba pada satu majlis makan malam bersama kawan-kawan. Aira sedang menceritakan sebuah kisah lucu. Separuh jalan, dia melihat Ben. Dia tidak memandangnya. Dia sedang memandang telefonnya, tersenyum kecil pada sesuatu di skrin. Dan kemudian, tanda ketujuh dan terakhir, yang paling jelas, kakinya menghala ke pintu. Walaupun seluruh tubuhnya menghadap meja, bahagian yang paling jujur dari dirinya, kakinya, telah pun membuat keputusan. Sedarnya, mahu melarikan diri. Ia sudah bersedia untuk pergi. Pada saat itu, semua alasan yang Aira cipta hancur berkecai. Ia bukan keletihan. Ia bukan tekanan kerja. Ia adalah penolakan yang senyap yang dimainkan di hadapannya setiap hari. Kebenarannya adalah ini. Apabila tanda-tanda ini muncul, ia bukan lagi satu perbincangan. Ia adalah satu pengumuman. Orang itu telah check out dari hubungan ini secara emosi. Jasadnya hanya menunggu masa yang sesuai untuk mengikut. Kau tidak boleh memaksa seseorang untuk menghormati kau. Kau tidak boleh berdebat untuk membuat seseorang melihat nilai kau. Usaha untuk menghidupkan semula rasa hormat yang telah mati adalah seperti cuba memanaskan mayat. Satu usaha yang sia-sia dan mengerikan. Transformasi sebenar berlaku apabila kau berhenti bertanya, "Apa salah aku?" dan mula bertanya, "Mengapa aku bertolak ansur dengan ini?" Kau melepaskan keperluan untuk difahami oleh seseorang yang telah memilih untuk tidak lagi melihat kau. Kau mula menghormati diri kau sendiri. Cukup untuk tidak lagi menerima sisa-sisa perhatian. Keheningan di antara kalian tidak lagi menakutkan. Ia bukan lagi soalan. Ia adalah jawapan, dan jawapannya ialah, sudah tiba masanya untuk pergi